Saya anak bongsu, duduk rumah pusaka tapi kena tanya adik-beradik. Alhamdulillah rumah dan ladang atas nama saya, tapi diamanahkan saja. Bukan saya punya. Ini masalah sebenarnya. Kalau kata dalam geran tu nama cik sebagai pemilik, memang akan ada masalah kemudian hari. Walaupun waris-waris ataupun cik sendiri tahu, cik bukanlah sebagai pemilik, sebagai pemegang amanah sahaja ataupun diamanahkan untuk jaga. Dia macam ni, bila cik meninggal, kalau kata cik ada waris, iaitu pasangan dan anak-anak. Bila anak-anak tengok, kata, geran ni atas nama mak aku. Dekat sini anak-anak akan claim. Dan ikut undang-undang, ikut undang-undang memang cik punya, cik sebagai pemilik. Jadi waris faraid adalah anak-anak dan pasangan. Tapi bila jadi macam ni, adik-beradik kata ni bukan, ni mak kau sebagai pemegang amanah je. Akan berlaku konflik dekat situ. Kalau ikut undang-undang memang betul lah cik sebagai pemilik. Sebab tu saya nak cadang kalau boleh bincang adik-beradik buat satu dokumen untuk menyatakan cik sebagai pemegang amanah saja. Kalau tak, dia akan jadi masalah dengan waris cik nanti. Kalau apa-apa boleh DM saya lah.